Kualiti filem-filem Melayu dilihat seolah-olah seperti harimau yang telah hilang taring sejak penutupan studio Jalan Ampas. Pada tahun 2004, Puan Seri Tiara telah memecah tradisi penerbitan filem Melayu melalui penerbitan filem Puteri Gunung Ledang dengan kos yang sangat tinggi pada ketika itu, iaitu sekitar 16.6 juta ringgit. Filem ini telah membuka jalan bagi penerbitan filem Melayu untuk terus menghasilkan filem-filem yang bermutu tinggi dan secara tidak langsung memberi nilai tinggi kepada produksi tempatan untuk berkembang di persada dunia. Puan Seri Tiara turut menaikkan nilai produksi teater berskala dunia melalui produksi teater Puteri Gunung Ledang, teater musikal Piramli dan teater musikal Ola Bola. Ahli seni tempatan yang pernah berkolaborasi dengan beliau berkongsi aspirasi mereka terhadap usaha Puan Seri Tiara dalam meningkatkan kualiti filem dan pementasan teater tempatan ke tahap yang belum pernah tercapai sebelum ini. Ini kisah ni macam masa tu saya ingat lagi, I was there. Muhammad Khalid, arwah Muhammad Khalid ni post banyak untuk satu program, mungkin juga nama program tu Legenda Melayu sebenarnya adalah. So banyak cerita lah pasal Seribu Labi apa semua, orang Putih Buah Merah. Dia nampak Puteri Gunung Ledang, dia kata dia ambil Puteri Gunung Ledang tu, kata Mat ni boleh, this is more than a TV punya series, this has to be a film. Filem Puteri Gunung Ledang ni dia telah memecahkan tradisi filem kita yang sebelum ni produser kita takut nak belanja lebih. Saya faham sebab kita punya pulangan untuk filem tak seberapa banyak kan, macam susah sikit, terhad. Bukan mustahil tapi terhad. Tapi beliau merupakan antara yang first untuk berani, apa kata, kita spend lebih sikit buat satu filem yang skala besar, filem yang dari segi sinematografi dia memang terbaik, dari segi production value dia memang masa tu terbaik yang kita pernah tengok. Mungkin ketika itu kita belum ready dari banyak segi, dari sudut tenaga kerja, dari sudut penonton sendiri, dan pada satu elemennya saya rasa macam bukanlah tak bersedia, tapi macam is this the right time ataupun the right material, tak tahu lah. Tapi kita rasa macam terlalu mahal untuk market Malaysia, tapi is mungkin usaha tu perlukan 20 tahun pun untuk saya dapat. Sebab baru-baru ni rasa 2-3 tahun lepas saya dapat tengok balik, dan kita rasa sebenarnya apa yang batch saya kecapi dari sudut teknik pembikinan, tenaga kerja yang efisien, yang bagus, mostly adalah tim yang keluar dari set Puteri Gunung Ledang. So antara contribution utama daripada pembangunan filem negara lah, tanpa kita sedari benda tu mungkin perlukan masa untuk saya sedar, tapi no doubt sebenarnya filem yang mencetus renaissance filem Melayu sebenarnya. Betapa beraninya beliau, and filem tu memang saya tahu mendapat sambutan. Dalam masa sama juga beliau berani menterjemahkan karya beliau untuk dipentaskan di Istana Budaya. So di situlah kita tengok yang betapa Tiara Jacqueline ni, kalau dia buat sesuatu dia akan buat yang bersungguh-sungguh, dan dah tentunya itu yang dia dapat buktikan yang kesungguhan beliau untuk menerbitkan filem dan menerbitkan dalam bentuk teater. Persembahan pentas, dia percaya dengan certain produk dia buat all the way. Itu yang saya respect dia. Saya rasa itu yang saya percaya. She's a fearless woman. Dia kata the only thing that can stop you is you, dia kata. So saya banyak belajar dengan dia. Yang musical dia sebagai producer dan saya pelakon ketika tu, dan kita sempat buat sampai 3 season saya dengan Piramli musical. So we spend few years. Siapa yang boleh saya cakap, Tiara ni very perfectionist. Dia memang hantu, saya ingat lagi, very detailed producer. Dibayanglah dia bukan pengarah dekat Piramli tu, tapi dia akan ada kat situ setiap hari. Kita rehearsal kan, dan dia ada nota. Tiap
tiap malam dia akan bagi nota kat kita. Dia tak akan puas kan, tak kena saya say she's tenacious gitu kan, macam tenacity tu macam keazaman dia, macam dia akan, she's quite inspirational lah, dia akan jadi buat yang terbaik untuk dia. Selepas tu PGL keluar kan, lepas tu lah keluar macam-macam dengan cuci dia musical lah, apa benda lah kan. She's a trendsetter lah. Dia buka pintu itu pada ramai pengkarya-pengkarya kat luar lah, untuk create sesuatu lah. Begitu juga macam filem Asmana Jaya dibuat kan, sitcom, banyak. It's a reform yang merubah landscape teater Malaysia, dan kita dapat melihat teater dalam bahasa kebangsaan boleh dipentaskan dengan kesembahan yang kemas. Itu juga antara sumbangan, walaupun saya tak dapat secara direct, tapi saya rasa itu sumbangan besar beliau juga dalam dunia seni. Kita ada diva dan kita ada doyen. Diva ni kira the terror kan. Atas diva ni adalah doyen. Tiara is a doyen. So she's a doyen. Dia memang ikon lah. Dia apa bahasa kita boleh translate kan. Tiara adalah seorang Tiara kan. Dia lah.